Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu nak tunjukkan cara untuk kita membeli lesen Minecraft Education Edition. Okey, jadi yang pertama kita pergi kepada Google. Okey. Pertamanya kita perlu ada email delima lah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi yang first kita type MC Edu My. Okay, kita akan nampak website MEC 2025. Kita klik dia. Okay, jadi untuk ini adalah layout website bagi Minecraft Education Challenge 2025. Jadi kalau kita lihat di bahagian atas ni, kita ada nampak tab lah pembelian lesen Minecraft. Jadi kita klik. Okay, jadi kita dapat lihatlah pembelian lesen Minecraft Education. Okey, lesen Minecraft Education boleh dibeli melalui borang pembelian yang disediakan. Semua lesen Minecraft Education mestilah diperuntukkan melalui ID D5. Itu syarat dia, kena ada ID D5. Jadi harga lesen adalah sebanyak RM23 tambah dengan 8% SST. Jadi nilai yang perlu kita bayar ataupun nanti kita kena bank in adalah sebanyak RM24.84. Okey, lesen ini berkuat kuasa selama 1 tahun. Okey. Jadi sebenarnya Minecraft Education Challenge, proses peruntukan lesen Minecraft Education akan dibuat setiap minggu pada hari Jumaat bermula daripada 1 Jun. Okey, maksudnya kalau kita beli hari Sabtu, maksudnya kita kena tunggu Jumaat pada minggu hadapannya untuk pihak Fidelis yang mengelola inilah pembelian Minecraft ini untuk membeli. Kena tunggu hari Jumaat. Okey. Okey, jadi di sini murid atau guru dari sekolah bukan KPM yang ingin membeli lesen Minecraft Education boleh hubungi. Okey, boleh hubungi mereka secara direct. Okey, dia ada klik dia, boleh tekan dan hubungi mereka macam mana cara untuk buat pembelian. Okey, jadi kita tengok ini adalah cara ta'alik untuk pembelian lesen Minecraft Education secara individu. Okey, dan seterusnya di bawah ini sekiranya pihak guru-guru atau sekolah nak membeli lesen Minecraft Education ini secara pukal. Okey, dan kita terus ke bawah. Okey, dan di sini kita akan dapat lihat borang pembelian lesen Minecraft Education untuk ID D5. Okey, sebelah kiri ada untuk pembelian individu dan sebelah kanan untuk pembelian pukal. Okey, jadi macam saya nak beli lesen Minecraft Education ini untuk individu. Jadi saya klik borang pembelian individu. Okey, kita akan pergi kepada Google Form Minecraft Education. Sekiranya tuan-tuan puan tidak menggunakan ID D5 untuk masuk ke dalam website ini, tuan-tuan tidak akan dapat masuk ataupun akses untuk ke Google Form ini kena menggunakan ID D5. Okey, jadi dinyatakan ni ID D5 saya. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, klik bahagian email. Okey, nanti kalau kita klik ini, nanti apa yang kita tulis pada borang ini akan dihantar ke kita punya email ID D5. Seterusnya, nama sekolah, Kolej Nalar Datu, State Sabah. Okey, ini full name nama saya, Muhammad Saufi Ismail. Okey, lepas tu email D5. Okey, ni email D5 saya, nombor telefon. Okey, dan kita masukkan ID D5 kita lagi. Okey, dan akhir sekali nama penuh kita masukkan lagi sekali, dan akhir sekali baca terma dengan teliti. Okey, yang lain-lain tu baca tak ada bersangat. Okey, di sini adalah diberitahu juga harga yang perlu kita bayar RM24.84. Okey, dan ini diberikan di sini dibagikan nombor akaun mereka, pihak Fidelis, pihak yang akan membelilah, ejen yang akan membeli kita punya lesen Minecraft Education. Okey, yang ni Public Bank. Okey, dia bagi nombor akaun sekali. Okey, di sini lepas kita dah membeli, kita bayar melalui tak kisahlah CIMB ke apakah kan. Okey, kita bayar melalui online banking. Okey, resit itu kita perlu upload. Okey, upload bahagian payment. Dan akhir sekali kita akan tekan butang submit. Okey, sebaik sahaja kita tekan butang submit, Google Form proses request form ni akan terus dihantar kepada kita lah di email ID D5 kita. Jadi macam saya membuat permohonan pembelian ini pada 20 September dan saya telah menerima email pembelian. Okey, pembelian saya berjaya, successful.
pada 26 September. Maksudnya dalam seminggu jugalah saya menunggu. Okey, di sini diberi maklumat lah ID delima saya, nama, okey, subscription period, okey, selama 1 tahun. Berkuat kuasa dari tarikh kita terima email daripada pihak Fidelis ni lah. Dan bila kita dapat terima email, okey, kita boleh terus login Minecraft Education Edition. Sekian, terima kasih.